kami akan masuk kerja di dalam satu blok. Tak kira lah di tempat mana pun, kami bekerja berdua saja. Oh, berdua ya? Ya, berdua saja. Untuk satu blok tu kami berdua, tanpa telefon, tanpa apa-apa pun. Hanya berbekalkan satu torchlight dan juga satu beg, macam apa, beg kecemasan kan. Dalam tu adalah kunci. Kalau kata ada kecemasan baru kita boleh buka. Kita kena beritahu pegawai dulu baru kita boleh buka. So makna kata kami duduk dalam blok tu, kami berdua saja. Tak kira lah di mana pun, kami berdua saja. Satu blok tu ada berapa orang? Satu blok ada yang 500, ada yang 600. Tu lah. 3 tingkat. 3 tingkat kan. 500 orang Ya. jaga 2 orang aja ke? Ya, jaga 2 orang, malam 2 orang saja. Oh. Dia first dan second saja. 2 orang tu jalan sekali ke? Jalan? Tak. Weh. Seorang kerja 2 jam setengah, member seorang lagi tidur 2 jam setengah rehat. Ya. Dia ada first second shift di situ. Oh. Bukan kami dua orang dah. First akan masuk 2 jam setengah, member relax lah. Kalau dia dah nak teman kita, okey lah. Oh. Tapi takkan dia nak teman kita, sekali 2 jam lepas tu kita tidur, dia pula nak pergi seorang. Ya. Faham. Ya, yang tu untuk yang kerja malam bila kita masuk, okey. Tempat tidur semua disediakan lah. Tempat tidur di dalam tu. Okey. Okey, saya seorang akan kerja di depan, seorang lagi di bilik. Macam dah bilik macam tu lah. Apa-apa jadi kita kat luar seorang, dia di dalam lah. Dia tak dengar lah kan. Okey, masuk, kita pergi ronda dulu kan. Nasib lah. Ya. Yang first pergi ronda kan, so dia akan tahu tau. Dia akan kira berapa-berapa. Kawan yang second ni, dia ni kira kita tak tahu bilik mana yang ada orang tu. Kan. Yang kosong yang ada orang kita tak buat nak tahu pasal dia dah kata cukup. Oh. Okey, dia akan buat contoh kan 500. Okey, cukup 500. Dia yang mula. Kita yang second ni tak tahu. Kita masuk, kita sembahyang isyak dulu. Okey, sekali pukul 11.30 baru kita terima tu kan. So kita pergi, kita duduk kata, dia kata ni kita tak tahu orang bilik mana yang ada orang. Oh ya. Kita tak tahu pun tingkat 3 ada orang, tak ada orang. Melainkan partner kita abang atas kosong. Yeah. Kena partner pemain gerak, abang tidur. Kita naik dulu tu kan. Hari-hari buat benda yang sama. Kalau kata kita kerja 3 malam, 4 malam, kita pun ada. Okey, kami tak tahu kan. Malam ni kami jaga mana, esok kami jaga mana. Kami tak tahu. Oh, tak tahu. Tak tahu kan. Oh. Kami masuk, baru dia akan beritahu. Okey, dia panggil one, blok sekian. Buat one more pergi. Yeah. Partner pun bersilih ganti kan. Oh, tak boleh pakai partner yang sama? Tak boleh kan. Oh. Malam ni saya partner dengan Wan, esok saya partner dengan Taju. Macam tu. Oh, ya. Yeah. Dia bersilih ganti. Alright. Nice. Okey. Ni saya serta yang mula-mula lah nah. Okey, itu skop kerja saya harap Wan dapat baca lah. Faham. Tanpa telefon, tanpa apa. Phone tak boleh bawa, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh semua. Apa pun tak boleh. Daripada 9 malam rapat sampai pukul 7 pagi besok. Kalau ada emergency apa tak boleh. Depa kena telefon penjara. Depa kena telefon sendiri talian penjara. Daripada luar kan. Yang tu saja cara dah. Kalau saya nak kontak abang, abang beri mic, tak boleh. Tak boleh. Oh. Kalau kata kadang-kadang Wan tengok, 7 pagi last scene. Kerja pagi lah tu. Oh. Last scene pukul 2 kerja petang lah tu. Yeah. Last scene pukul 9, pukul 8 lebih lah kerja malam lah tu.